Menara Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua. Berita melaporkan Hydroshop dan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd menegaskan sebarang tindakan pengambil alihan Menara Kuala Lumpur oleh Lim Siong Hai Capital Berhad pada Syawal kedua adalah tidak sah. Saya kat bukan Melayu, budak kita jadi counter je nanti. Bangsa kita akan jadi tukang jaga lift, naik turun je lah. Kaum lain yang kontrol semua. Habislah aset orang Melayu. Menara KL tu pergi bagi dekat orang. Itulah kata-kata K9 PM kalau hampa nak tahu. Halo guys, jumpa lagi guys. Rupanya di hari raya kemarin ya guys ya, di lebaran kemarin di Malaysia ini bukan hanya kebakaran hebat yang terjadi ya, tetapi ada satu masalah juga ya, ada isu yang buat mereka sesama orang Malaysia ini harus ribut sendiri nih. Karena isunya Menara Kuala Lumpur katanya sudah terjual ya, terjual oleh Cina katanya guys, oleh kaum Cina. Jadi banyak dari mereka orang-orang tempatan ya, Bumi Putra katanya merasa merasa gimana ya, merasa tersakiti katanya sih seperti itu. Jadi kesannya seolah-olah orang-orang Bumi Putra ini ya, orang-orang Melayu ini tak punya kuasa gitu guys. Semakin merasa mereka ini semakin tersisih gitu di negaranya sendiri, di tanahnya sendiri ya. Dari banyaknya orang Bangladesh, mereka sudah merasa seperti itu. Isu apa namanya, Menara Kuala Lumpur dijual ya, dibeli oleh Cina, mereka merasa semakin terdesak ya. Kayak komplit memang permasalahan mereka ini ya di sana ya. Jadi guys ya, tidak usah berlama-lama guys, langsung saja nih kita lihat bagaimana nih perbedaan pendapat dari orang-orang Bangladesh ya yang menanggapi isu dijualnya Menara Kuala Lumpur ya. Menara Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua. Berita melaporkan Hydroshop dan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd menegaskan sebarang tindakan pengambil alihan Menara Kuala Lumpur oleh Lim Siong Hai Capital Berhad pada Syawal kedua adalah tidak sah. Datuk Abdul Hamid Sheikh mengatakan pengambil alihan ini sepatutnya menunggu keputusan mahkamah. Saudara, ni betul-betul kurang ajar. Takkanlah sampai hari raya kedua pun nak serbu dan ambil alih Menara Kuala Lumpur. Saudara, adakah pengambil alihan ini sah dan mengikut lunas undang-undang? Bagaimana kerajaan boleh membenarkan Lim Siong Hai Capital Berhad ini untuk merampas Menara Kuala Lumpur pada hari raya kedua? Bagaimana pula dengan pelancong-pelancong dalam dan luar negara yang hadir ke Menara Kuala Lumpur untuk merakamkan kenangan terindah hari raya tahun 2025 ini? Hari ini bukanlah hari yang biasa. Hari ini adalah Hari Raya Aidilfitri, hari yang sepatutnya kita rayakan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan insan tersayang. Namun, dalam kesyukuran menyambut Syawal, hati kami luluh apabila pada awalnya menerima maklumat bahawa kami akan diusir secara paksa walaupun pada hari pertama Aidilfitri. Alhamdulillah, akibat pendedahan media, hal ini dapat dielakkan tadi. Usaha pengusiran secara paksa pada malam Syawal ini bukan sahaja kejam, malah mencabul proses undang-undang serta mencabar kewibawaan mahkamah kerana kes ini masih dalam perbicaraan. Untuk makluman semua, UKAS, Unit Kerjasama Awam Swasta, Kementerian Komunikasi serta Kerajaan Malaysia telah bersetuju memberikan konsesi kepada Hydroshop dan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, sebuah syarikat 100% milik Bumi Putra selama 15 tahun, bermula 31 Disember 2024 hingga 31 Disember 2039. Pada 9 November 2022, dalam satu mesyuarat rasmi, pihak UKAS, Kementerian Komunikasi, Kerajaan, Hydroshop dan MKLSB turut bersetuju untuk melanjutkan tempoh konsesi selama 30 tahun sehingga 31 Disember 2054. Dia melepas tangan saja. Alasannya, kononnya Kuala Lumpur Tower Sdn Bhd dah lama. Betul, dah lama. Tapi bawah TM yang lamanya. Company yang Datuk Hamid masuk ni baru 2 tahun lebih ambil alih. Kamu tak runding dengan dia, kamu terus lantik orang, angkat orang baru. Itu dari segi kita NGO yang mempertahankan hak kepentingan Melayu,
tak betul ni. Kenapa kamu tak kasih company lain yang 100% Melayu seperti mana Dato' Ahmed punya? Kenapa kamu bagi kau ni? Inilah produk-produk pembangunan yang kerajaan pimpinan Melayu zaman UMNO dulu bina untuk kepentingan Melayu, selain daripada untuk urusan kerajaan telekomunikasi. Dan secara tak langsung begitu juga masa bina Plus, penting untuk negara tapi kasih kepada Melayu. Sebab inilah peluang Melayu nak buat kekayaan, peluang pekerjaan pada anak bangsa. Kita tak curi bisnes orang kaum lain, tak curi pun, tak tutup pun nombor ekor, tak tutup pun loteri, tak tutup pun kasino. Bagi bangsa dia berniaga. Tapi yang kerajaan bina yang baru ni, perswastaan apa saja ni kerajaan bina untuk orang Melayu juga, untuk bersaing dengan kaum lain. Kat situlah kita boleh lantik CFO, kat situlah kita boleh lantik pengurus besar, kat situlah kita boleh lantik CEO, chairman Melayu semua. Ini kau bagi kami bukan Melayu, majoritinya menguasai tower, Kuala Lumpur Tower ni. Security akan bagi syarikat yang bukan Melayu. Apa saja pun akan bagi kepada syarikat bukan Melayu. Budak kita jadi counter je nanti. Bangsa kita akan jadi tukang jaga lift, naik turun je lah. Kaum lain yang kontrol semua. Lepas tu tower ni pula ada tingkat yang menjadi pemantau keselamatan negara untuk TM, untuk ATM, untuk PDRM, dan juga frekuensi radio dalam negara ni semua bergantung kat situ. Mungkin tengah malam ni di mana isu berkenaan dengan Menara KL, di mana Fahmi Fadzil, kerajaan dan anak syarikat Lim Siong Hai, bukan Lim Sohai, Lim Siong Hai, Capital Berhad di zaman RM1 bilion. Fahmi Fadzil, kerajaan dengan Lim Siong Hai ni disaman oleh syarikat Hydro Shop. Hydro Shop ni adalah orang kita guys. Pasang telinga dan dengar baik-baik. Menara KL masih lagi milik kerajaan. Apa yang berlaku ialah kerajaan nak tukar syarikat kontraktor yang uruskan Menara KL itu, iaitu Hydroscope. Kerajaan buat apa tender untuk pengurusan baru. Syarikat Hydroscope sekarang ni ada kes rasuah. Adakah Menara KL nak diambil oleh orang? Tidak, masih lagi milik kerajaan. Kenapa nak tukar? Kerana ada masalah rasuah, masalah tata kelola, dan akhirnya RPS tender sudah dibuat. Bila tender dibuat, company baru ni kena masuklah. Yang lama kena keluar. Adakah telah menggadaikan Melayu Islam di Malaysia? Tidak sama sekali. Aku ingatkan Saitro Perikatan Nasional ni ikut ajaran Islam, lawan perasuah. Rupa-rupanya perasuah pula dipertahankan. Makan rasuah sampai 7.5 juta tak apa. Janji tak lawan Perikatan Nasional, tak sentuh Melayu dan Bumi Putera. Habislah aset orang Melayu. Menara KL tu pergi bagi dekat orang. Itulah kata-kata K9 PM, kalau hampa nak tahu. Menara KL tu kekal kerajaan punyalah. Bukan pi gadai dekat orang pun, bukan pi jual dekat orang pun. Senang je aku nak bagi hampa faham. Bila tauke kantin sekolah bertukar, kantin sekolah tu tetap milik sekolah. Samalah dengan kes Menara KL ni. Hampa kata Menara KL tu jadi milik tauke baru. Hampa ni mohong sangat. Budak sekolah pun tahu benda basic ni. Yalah, tauke kantin lama Menara KL ni bermasalah. Dia macam ni lah, tauke kantin lama Menara KL sebelum ni memang bermasalah, bercelaru, tak ikut prosedur. Sebenarnya kontrak tu tak dibagi kepada syarikat yang kena buang ni, tapi dia beli anak syarikat TM yang sebelum ni dapat award. Yang ni lah yang dikatakan tak sah. Tambah pula pembelian tu dicemari unsur rasuah. Aku pelik lah dengan Ratu Badak dan Syafiq. Tak nak cerita pula dah pasal Hydroshop ni. Nak lagi pelik, semua rundingan ni dibuat beberapa hari sebelum pilihan raya yang ke-15. Yang lawak sekali kes ni, Melayu bagi rasuah kepada orang Melayu melalui orang Cina. Masa mereka bagi rasuah, mereka tak kisah pula pasal hak Bumi Putera. Dalam undang-undang, menteri memang ada kuasa untuk batalkan kontrak bermasalah yang bawah bidang kuasa menteri. Iyalah, kalau dah menteri tengok kalau dah teruk sangat takkan dia nak biar. Itu guys ya. Terlihat mereka ribut sendiri ya.
Tapi memang di sini terlihat banget ya ada ketakutan ya, ketakutan dari orang-orang Melayu ya, Melayu Malaysia kalau mereka ini semakin hari semakin tersisih ya. Ketakutannya ketara banget ya. Kelihatan banget ketakutannya gitu. Ya. Selama ini kan mereka sudah tertekan dengan banyaknya orang-orang Bangladesh ya yang semakin hari semakin bertambah di Malaysia. Orang Bangladesh ini suka-sukanya berjualan. Orang-orang Melayu berjualan selalu digusur, selalu ditangkap, ya kan? Sekarang timbul lagi isu masalah menara Kuala Lumpur, ya, yang isunya dijual ke Cina, ya. Jadi semakin bertambah berlipat-lipat ini ketakutan mereka ini. Bisa seperti itu ya. Di negara sendiri, di tanah sendiri kok ada rasa ketakutan, ya. Beda banget dengan kita ya. Kalau kita kan terlihat ya kita gitu loh ya, mutlak kita semua, punya kita semua gitu, nggak ada ketakutan kita dengan ada orang asing, banyak orang asing ya kan, nggak ada itu kita ketakutan seperti itu. Makanya nggak heran juga ya kalau banyak orang-orang Malaysia ini selalu mengkait-kaitkan kita ya, alam Melayu ya kan, alam Mahawangsa ya, supaya apa? Supaya terlihat mereka ini semakin kuat, semakin rame gitu ya, semakin banyak. Sampai kita semua di Indonesia ini dimelayukan ya. Mungkin juga ini faktornya ya. Gimana guys menurut kalian guys? Kasih komentar guys ya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.